Thank you very much, Mr. Prime Minister, and you are spectacular leaders. You are incredible people. Your energy, your genius, everything you do, I say it truly, everything you touch turns to gold, and you can be very proud of it. Akhirnya saya telah mendapat jawapan bahawa saya tidak salah memilih insan bernama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ia benar, dia bukan sempurna sebagai Perdana Menteri atau sebagai manusia. Ada kekurangan, namun kekurangan itu telah ditutupi dengan kejayaan Anwar mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Hampir 10 tahun dahulu nama negara telah diaibkan dengan kes 1MDB, iaitu skandal korupsi terbesar dalam sejarah dunia dari seorang pemimpin negara. Selepas itu politik negara tidak pernah stabil apabila Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah menjatuhkan kerajaan yang diketuainya sendiri. Dalam tempoh 5 tahun buat pertama kali Malaysia mempunyai 3 Perdana Menteri. Kita terkejut Muhyiddin membelanjakan 500 bilion ringgit duit rakyat dalam masa yang singkat dan beliau terpalit ratusan juta ringgit dalam kes Jana Wibawa. Begitu juga Ismail Sabri terpaksa memulangkan wang rakyat sebanyak 170 juta ringgit secara sukarela. Sungguh mengejutkan orang Melayu khasnya tidak mempersoalkan wang sebesar itu disimpan oleh Ismail Sabri. Malaysia seolah akan mengalami zaman kegelapan. Namun dengan kuasa Allah dan tanpa diduga sendiri oleh Anwar Ibrahim, beliau dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 atau dikenali sebagai PMX. Seolah-olah Anwar Ibrahim dianugerahkan untuk rakyat Malaysia bagi menyelamatkan ekonomi negara yang semakin tenat. Saya diberitahu oleh seorang pensyarah kanan Universiti Malaysia Sabah, Anwar sama hebat dengan Tun Mahathir. Saya jawab kepadanya, jika hasil penilaian jujur saya, Anwar jauh lebih hebat kerana dia telah melakukan dalam tempoh yang singkat berbanding Mahathir mengambil masa 22 tahun. Ada 2 faktor kenapa Tun Mahathir tidak mahu Anwar jadi Perdana Menteri. Pertama, Mahathir sangat takut kerana Anwar telah diuji. Dirinya tidak makan rasuah malah melawan rasuah ketika Mahathir masih menjadi Perdana Menteri. Kedua, Anwar pasti akan menenggelamkan populariti Tun Mahathir. Jika Anwar menjadi Perdana Menteri sejak 1999 lagi, ekonomi dan hutang negara masih stabil seperti dulu. Pasti banyak pembangunan, terutama pembangunan insan akan dinikmati rakyat Malaysia. Lebih dari itu, keintelektualan Anwar jauh meninggalkan Mahathir. Beliau dikenali sebagai seorang ulat buku. Buku bacaannya bukan sekadar buku politik, tetapi juga falsafah, sastra dan agama. Diketahui bahawa beliau mempunyai ribuan buku dalam perpustakaan pribadi di rumahnya, termasuk buku lama yang dikumpul sejak tahun 1970-an. Dalam beberapa wawancara, beliau menyebut bahawa tiada hari berlalu tanpa membaca, walaupun hanya beberapa halaman. Anwar sering mengingatkan generasi muda bahawa pemimpin yang tidak membaca akan menjadi tawanan kepada pemikiran orang lain. Ketika era 70-an lagi, ketokohan Anwar telah dapat dilihat. Berita mengenainya walaupun hanya berjuang melalui ABIM telah mendapat liputan media Arab. Kini Anwar Ibrahim telah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Menariknya, Anwar sering dipandang tinggi oleh ramai pemimpin luar negara atas beberapa faktor utama yang berkaitan dengan pengalaman politiknya, perjuangan reformasi, dan pendiriannya terhadap isu global. Anwar Ibrahim sering dilihat sebagai simbol perjuangan untuk keadilan, kebebasan, dan demokrasi di dunia Islam dan Asia Tenggara. Ramai pemimpin dunia, termasuk dari Amerika Syarikat, Eropah, dan Indonesia, mengagumi ketabahannya menghadapi penindasan politik dan pemenjaraan, namun tetap berpegang pada prinsip reformasi. Tokoh seperti Al Gore, yaitu bekas naib Presiden Amerika, dan Barack Obama pernah menyebut perjuangan Anwar sebagai inspirasi bagi gerakan demokratik di rantau ini. Terbaru Presiden Trump berkata, I also want to thank Anwar. I called him right at the beginning and said, you have 2 countries fighting right next to you. We need a third place, a neutral place, and he was there. I told him that if we got this solved, I would come to your country. I felt I had an obligation to come because you were so great. Tahukah anda, Anwar dikenali juga kerana pengaruh
persidangan dunia Islam. Pemimpin seperti Recep Tayyip Erdogan dan Joko Widodo menghormati pendekatan beliau yang menggabungkan nilai Islam dengan prinsip demokrasi moden. Yang benar menampakkan kehebatan Anwar dengan Perdana Menteri negara lain dan pemimpin-pemimpin luar negara ialah pendekatan diplomasi yang seimbang dan bersahaja. Beliau dilihat pemimpin yang mampu bergurau dengan mana-mana pemimpin besar dunia. You have to break some rules, as you did today. When President arrived, he asked me to join him in the car. I said that's against the security and protocol rules. And he was delighted to break the rules, and I... A nice ride. It was a nice ride. And we share a lot of things in common. I was in prison, but he almost got there. Chief Secretary of the government. They say yes to you, but they do what they like. Di mata dunia, Anwar juga dilihat sebagai pemimpin yang mampu menyeimbangkan hubungan antara kuasa besar China, Amerika Syarikat dan dunia Islam. Beliau menekankan politik luar berprinsip, bukan tunduk kepada mana-mana blok. Dalam forum antarabangsa seperti Sidang ASEAN, PBB dan WEF, Anwar menonjol dengan mesej menentang penindasan dan menegakkan keadilan ekonomi global. Ramai pemimpin Islam moderat menganggap Anwar sebagai jambatan antara dunia Islam dan Barat. Beliau menolak ekstremisme sambil menyeru kepada maqasid syariah, iaitu tujuan moral Islam yang menekankan keadilan sosial dan pembangunan insan. Pemikir seperti Yusuf Al-Qaradawi dan sarjana Barat seperti John L. Esposito sering mengiktiraf sumbangan intelektual beliau. Pandangan semasa pemimpin dunia begitu mengkagumi Anwar bukan sahaja dapat memulihkan ekonomi Malaysia dalam tempoh yang singkat, tetapi pendekatan isu-isu dunia. Joe Biden dan pemimpin Eropah menilai Anwar sebagai suara sederhana yang penting dalam menangani isu Palestin dan konflik global. China menghormati beliau kerana komitmen terhadap hubungan ekonomi serantau tanpa meninggalkan prinsip kedaulatan negara. Pemimpin ASEAN melihat Anwar sebagai penggerak utama untuk memperkukuh perpaduan rantau ini. Moral dari cerita saya ini, Anwar Ibrahim dihormati bukan semata-mata kerana jawatan beliau, tetapi kerana ketokohan, daya tahan dan idealisme yang konsisten selama lebih 4 dekad. Bagi ramai pemimpin luar, beliau mencerminkan gabungan antara intelektualisme Islam, keberanian politik dan moral statesmanship yang jarang ditemui di rantau ini. Akhirnya saya ingin bertanya Anda, apabila kita dianugerahkan pemimpin hebat yang dikagumi dunia, kenapa perlu kita menggantikannya? Sebab itu kita sering bertanya, jika mahu mengganti Anwar, siapa yang mampu menggantikannya? Jika seseorang pemimpin seperti Anwar Ibrahim menunjukkan integriti yang tinggi, kepimpinan berasaskan ilmu dan nilai, dasar yang membawa manfaat kepada rakyat, serta imej negara meningkat kerana popularitinya, maka tiada sebab mendesak untuk menukarnya hanya kerana tekanan politik atau permainan kuasa. Orang bertanya apa implikasi kepada kehadiran Trump. Pujian oleh Trump memberikan pengiktirafan antarabangsa kepada Anwar, khususnya dalam aspek diplomasi dan mediasi serantau. Ini juga membantu mengangkat imej Malaysia di persada dunia sebagai pemain yang konstruktif dalam penyelesaian konflik. Pembangkang mengkritik sambutan istimewa untuk kehadiran Trump. Itulah seni politik. Anda kenal Trump? Trump seorang yang ego dengan kuasa dan kejayaannya. Tapi Malaysia berjaya memukau dan menjatuhkan ego Trump hanya dengan tarian Zapin. PMX melayani Trump menari bersama dan kerana kegairahan itu Trump mengibarkan bendera Malaysia dan menjemput Anwar menaiki kereta The Beast. Hingga ke Majlis ASEAN berlangsung, mood Trump sangat baik. Beliau memuji Anwar dan Malaysia dan dilihat sering bergurau dengan Anwar. Signature. How interesting is it? It's very different. It's very good. Skill Anwar yang terkenal dengan diplomasi gurauannya dilihat seolah-olah mereka sudah mengenali lama. Akhirnya anda lihat ketibaan Trump selepas di Jepun. Sambutan dingin dan Trump sangat dingin dengan Perdana Menteri Jepun. Hingga yang tersimpan di hatinya Trump samada beliau lupa atau sengaja tidak berhenti memberi penghormatan kepada bendera ketika melewati pebarisan.
Three signs tell it all. Recently, Trump arrived in Tokyo, Japan to attend talks with Japan's new Prime Minister Sanai Takaichi. However, some observers pointed out that Trump's performance was completely different from that in Malaysia. Anda atau pembenci Anwar pasti persoalkan saya bila berkata Anwar anugerah untuk Malaysia. Bunyi macam membodek, tidak. Tetapi kita perlu menerima hakikatnya. Ketika ini tiada pemimpin yang boleh menyaingi kehebatan dan populariti Anwar selain kredibilitinya. Sebab itu anda kena belajar dengan skill Anwar. Menyambut meriah kehadiran pemimpin besar dunia bukan bermaksud kita tunduk, tetapi itu adalah skill diplomasi. Cambodia, I called Thailand, I called Cambodia, back and forth. And after about 2 days, we ended up with the help of Malaysia. Malaysia was like a mediator. We used a beautiful facility in Malaysia because it was too hot. The other two, and I don't mean hot weather-wise, I mean it was hot. It was too hot with bullets flying all over the place. And Malaysia was fantastic, and they helped implement it. The Prime Minister was great guy, just left him.